Okey, untuk kaedah buat air jampi ni bacaan tetap sama, bacaan yang basic saja, Al-Fatihah, ayat kursi 3 kul, selawat 3 kali. Okey, selawat tadi lupa nak baca. Boleh. Okey, sama-sama kita baca bacaan perlulah dijaharkan bacaan, dikuatkan bacaan. Kita kena faham, air ini dia mendengar. Dia boleh merakamkan bacaan kita. So kita baca biar dia dengar. Jangan terlampau berbisik. Tak salah. Ada kaedah guru yang boleh. Saya lebih suka baca jelas. Ada juga kaedah guru-guru mencelupkan sedikit jari ke dalam air. Juga boleh. Nak pegang saja pun boleh. Tak ada masalah. Mana-mana pun boleh. Tak ada nak kata kaedah yang mana terbaik, sama saja. Semua terbaik. Ya, sambil celup. Kalau sebotol boleh lah nak celup. Kalau macam saya ada 20 botol, macam mana nak celup semua? Tak terdaya juga nak celup. Kalau buat sendiri kat rumah, boleh sambil baca sambil celup. Kalau tak buka pun boleh juga. Sebab dia adalah vibration, frekuensi suara, tetap didengari. Cuma ramainya guru mengajar buka. Ada itu soalan, kalau terbuka nanti kuman-kuman daripada mulut terpulanglah. Kalau rasa tak yakin dengan perawat tu, kebersihan perawat tu, tak nak lah. Cuma nak celup tangan tu, make sure lah jari tu. Kan kuku hitam pergi celup jari, penyakit lain lah pula. Okay, so kaedah yang sama, kita sama-sama baca A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man zallazi yashfa'u 'indahu illa bi'iznihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa'. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh wa la yaquduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarrin naffasati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Boleh ambil selawat satu. Nak guna selawat biasa pun boleh, selawat syifa pun boleh, tak ada masalah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qutil arwahi wa ghizaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Boleh ambil ayat syifa. Ayat syifa ada 6. Boleh baca ke 6 atau boleh ambil salah satu saja. Okay. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yaziduz zalimina illa khasara. Ya ayyuhan nasu qad ja'alkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis suduri wa hudan wa rahmatun lil mu'minin wa yasfi sudura qaumin mu'minin yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanuhu fihi shifaa'un linnas wa iza maridtu fayasfin. Qul huwalil ladzina amanu hudan wa shifa. Okay, kemudian kita doa ikut apa yang kita hajatkan. Ya Allah, ya Tuhanku, Engkau jadikanlah air ini sebagai penawar dan penyembuh bagi segala penyakit yang berada di dalam tubuh badanku. Ya Allah, ya Tuhanku, dengan rahmat-Mu ya Allah, dengan keberkatan
ayat-ayat Al-Quran yang telah kubacakan ini Engkau jadikanlah ianya sebagai penghancur tapak-tapak jin yang berada di dalam tubuh badanku. Ya Allah, ya Tuhanku, Engkau jadikanlah setiap molekul air ini sebagai bala tenteramu yang akan menyerang dan menghancurkan jin-jin durjana di dalam tubuh badanku. Kemudian tuan-tuan juga boleh doakan ikut hajat masing-masing. Nak lembutkan anak, nak pulihkan daripada demam. So apa juga penyakit kita? Kalau kita sakit macam mana? Ya Allah, ya Tuhanku, dengan rahmat-Mu ya Allah, jadikanlah air ini sebagai penawar bagi kencing manisku, penawar bagi penyakit jantung aku, penawar bagi sakit batuk aku. Apa juga penyakit, apa juga masalah, kita sebutkan secara jelas. Masalah suami degil, masalah anak degil, niatkan ya Allah, aku nak melembutkan hati anakku yang degil. Kemudian kita tiup dalam air sehalus jarum, sehabis nafas. Tiup, niat dulu dalam hati. Doa masing-masing, niat dalam hati. Kemudian tiup. Kemudian minum 3 teguk. Selesai. Okey. Niatkan apa yang kita hajatkan, tiup ke dalam air sehalus jarum, sehabis nafas. Masa kita tiup tu lah kita menjatuhkan niat kita lah. Jangan macam Tok Bomo, slow-slow je. Niat kita halus-halus masuk. Saya tak baca Al-Fatihah ke tadi? Ha? Baca kan? Sebab ada orang komen kata saya tak baca Al-Fatihah untuk air jambi. Baca kan? Baca. Baca. Tak ada masalah. Mungkin Tuan Haji Khamis terlepas pandang kot sebab dia tanya soal Al-Fatihah tak baca ke? Al-Fatihah mesti wajib baca. Semua. Mana-mana sesi pun. Sebab dia adalah permulaan kita. Okey, kemudian minum 3 teguk.